diminta untuk guru-guru wanita untuk penuhkan soft Muafakat MRSM Sungai Besar yang berusaha Timbalan Pengetua MRSM Sungai Besar, ahli-ahli jawatan kuasa muafakat, para ibu bapa pelajar tingkatan 5 serta para murabi dan para pelajar batch audacious yang dikasihi sekalian ke majlis yang penuh barakah ini. Semoga dengan kehadiran anda semua meluangkan masa pada hari ini membolehkan kita duduk berkumpul dalam ikatan kekeluargaan di samping mendoakan kejayaan anak-anak bagi peperiksaan SPM 2025. Majlis kita dimulakan dengan solat hajat dan bacaan Yasin. Ia akan diketuai oleh Al-Fadhil Ustaz Ning Muhammad Naim bin Ahmad Syahimi. Tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Ning Muhammad Naim bin Ahmad Syahimi untuk mengetuai solat hajat seterusnya, bacaan Yasin. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati dan Yang Ketua Muafakat, Kepala Pengetua, Ketua-Ketua Jabatan, Guru Cemerlang, guru-guru para murabi yang disetujui, ibu-ibu bapa bagi pelajar batch anak-anak murid, pelajar-pelajar tingkatan 5 batch audacious yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah sama-sama kita mengambil kesempatan pada Sayyidul Ayyam ini, hari Jumaat yang penuh barakah ini, kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bacaan Yasin dan juga solat hajat yang akan kita laksanakan dengan martabat dan serta tujuan yang sama, iaitulah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilimpahkan kejayaan serta kemudahan dalam menjawab bagi anak-anak pelajar batch audacious untuk peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia tahun 2025. Sebelum itu, boleh kira kalau saya ceritakan sedikit kajian untuk kita laksanakan solat hajat ini. Yang pertama ni insya-Allah solat hajat kita laksanakan sebanyak 2 rakaat sahaja dengan niatnya kita usalli sunnatul hajati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Seterusnya dalam rakaat yang pertama, pas selesai kita membaca suratul Fatihah, bolehlah kita baca dengan surah pilihan yang pertama, iaitu surah Al-Kafirun. Secara sir sahaja insya-Allah akan bukan solat hajat ini secara sir, secara suara yang tersembunyilah, yang kadar telinga sendiri mendengar insya-Allah. Seterusnya pada rakaat yang kedua, selesai baca surah Al-Fatihah, kita akan sambung dengan surah Al-Ikhlas dan insya-Allah solat akan disempurnakan sehinggalah kepada sujud yang terakhir. Imam akan memanjangkan sedikit tempoh dalam sujud terakhir tersebut. Jadi bolehlah jika ada sebarang hajat yang ingin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada dalam bahasa Arab boleh dilafazkan ataupun dalam bahasa lain, dalam bahasa Melayu, Jawa, Macar dan lain-lainnya, bolehlah disebutkan dalam hati. Selesai sahaja sujud, kita akan bangkit ke ayat akhir. Selesai pada akhir kita bersalam, akan terus sambung bacaan suratul Yasin insya-Allah. Aqimu sufufakum ayuha jama'ah, istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. Teruskan soft, sama-samakan soft.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. Tolong anak-anak yang mana ada botol air bersama di hadapan untuk dibukakan penutup botol tersebut. Buka lah. Okay. Kita minta botol air itu disusun di tengah. Botol air itu diletak di tengah. Okey, guru boleh ambil tempat bersama dengan saya di sebelah kanan. Guru berlomba bersama. Okay, sambil-sambil kita baca sini, kita bertentang mata. Mudah-mudahan kita doakan itu tujuh. Kita maksudkan dalam doa kita kepada anak-anak yang berada di depan kita, insyaAllah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين غفر الله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في
بأعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ إذ أرسلنا قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ قالوا معكم أأنتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن أريد الرحمن بكم لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي بما فما أنزلنا على قومي بعده السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم أرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الأرض ليأكلوا من ثمره وما عملنا إليه أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم
ومما لا نعلم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نطلقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم
نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وبما أظهرت بالوجود لكل موجود من الآيات وبخفي لطفك المفرج عن كل مظلوم عن كل مديون المخلص لكل مسدود يا مجري البحار ندعوه يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا نبي الهداية محمد صلوات الله وسلم. إنا نتوجه بك إلى ربنا بقضاء حاجاتنا. اللهم شفع لك محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لنا حروبنا وخطايانا. أنت ربنا أنت رب طيبين يا عزيز يا عليم يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا رحمن يا لطيف يا حليم يا خبير. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa anak-anak kami dan dosa anak didik kami dan dosa seluruh muslim muslimat sama ada yang masih hidup ataupun tidak. Ya Allah ya Tuhan kami menandakan kepadamu, berkatilah segala ilmu yang telah kami pelajari, berkatilah segala ilmu yang telah kami ajarkan kepada anak didik kami. Keluarkanlah kami daripada lembah kejahilan dan kegelapan kepada daerah cahayamu dan ilmu pengetahuan. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya Engkau yang mampu memberi taufik dan hidayah kepada hamba. Maka anugerahkanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu agar kami menjadi guru yang amanah menjalankan tanggungjawab mendidik, agar kami menjadi ibu bapa yang dihormati dan dicontohi oleh anak-anak kami. Tambahkanlah kasih sayang di antara kami, jauhkanlah rasa benci, hasad dan iri hati. Hiasilah diri kami seperti mana pribadi Nabi SAW, serta lindungilah kami dari syaitan yang tidak. Ya Allah ya Tuhan kami, ikhlaskanlah hati kami dalam menuntut ilmu. Kekalkan semangat yang tinggi untuk mereka terus belajar tanpa ada rasa jemu. Janganlah Engkau palingkan hati mereka dan hati kami. Lindungilah kami dari menuntut ilmu hanya kerana sebelum sidil, hanya untuk harta, hanya untuk keduniaan dan lain-lainnya, untuk harta dan sebagainya. Lindungilah kami daripada sifat tamakkan dunia. Ya Allah, bersaksikan kemuliaan pada hari ini, maka Kau berikanlah pengampunan kepada kami, berikanlah kejayaan kepada anak didik kami dalam mengharungi saat SPM 2025 yang bakal menjelma tidak lama lagi. Sinarilah hati mereka dengan keimanan dan ketakwaan. Simbahkanlah segala usaha mereka dengan hasil yang memberangkatkan dan kejayaan yang berkekalan. Mudah-mudahan segala usaha yang dilaksanakan Kau pandang ya Allah, Kau lihat kami ya Allah, dan Kau memberikan keampunan serta ketuaan kepada ya Allah. Jadikanlah kejayaan kami dunia ini sebagai keberhasilan yang baik untuk kami buai hasilnya di akhirat nanti ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Naim Muhammad Naim bin Ahmad Syahimi atas pimpinan bacaan Yasin dan solat hajat sebentar tadi. InsyaAllah dengan solat hajat serta doa yang dipanjatkan ini, dengan penuh pengharapan semoga diberikan kemudahan, ketenangan, kelancaran semasa peperiksaan dan memperoleh keputusan yang cemerlang kepada semua calon yang bakal menempuhi peperiksaan SPM beberapa hari lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan,
majlis kini diteruskan lagi dengan mendengar ucapan wakil pelajar. Maka dengan itu, pihak majlis menjemput Saudara Muhammad Firas Farhan bin Zamri untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengetua Encik Muhammad Firdaus dan Abdul Razak, Yang di-Pertua Muafakat Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar Encik Muhammad Hafizuddin bin Isa, Timbalan Pengetua Kecembelangan Akademik Encik Muhammad Encik Faizal bin Hamid, Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat Puan Helwa Fati, Penyelaras Tingkatan Puan Nurliana Marisa binti Ismail, kaunselor-kaunselor, guru-guru cemerlang, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kehadrat Allah kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada hari yang istimewa ini dalam majlis solat hajat dan doa restu sebagai tanda kita bersedia menempuh peperiksaan yang bakal tiba. Saya mulakan ucapan saya dengan mengajukan kata-kata saya kepada guru-guru yang dihormati. Pada hari ini, kami batch tingkatan 5 ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas segala tunjuk ajar, nasihat dan pengorbanan cikgu selama 5 tahun kami berada di sini. Kami minta maaf jika terkasar bahasa, kurang fokus dalam kelas, tak siapkan kerja sekolah. Terima kasih kerana tidak pernah jemu dalam mendidik kami dan melayan kerenah kami sepanjang kami berada di sini. Tidak lupakan juga kepada ibu bapa yang berada jauh di rumah yang hadir secara atas talian, terutamanya kepada abah dan ibu saya kerana sudah bertukus lumus di sebalik takbir bagi memastikan kejayaan dan kebajikan kami di sini terjaga. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat membalas sekalian melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya, insya-Allah. Hari ini saya mewakili pelajar tingkatan 5 ingin memohon ampun dan maaf atas segala salah dan silap kami. Sama ada tutur kata yang menyinggung, perbuatan yang kurang sopan atau sikap kami yang mungkin membuat cikgu terasa hati. Kami sentiasa mendoakan cikgu-cikgu dan ibu bapa sentiasa sihat dan terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada rakan-rakan pelajar, inilah masanya kita buktikan kebolehan kita. Inilah masa kita buktikan kata-kata kita. Kata-kata tanpa perbuatan yang seiringi dengan kata-kata tersebut tiada maknanya. Jadi jika kita mengatakan yang kita ingin berjaya dalam SPM, usaha kita hendaklah selari dengan impian kita. Jika kalian berasa penat, bersandarlah kembali kepada Allah. Sesungguhnya yang menggunakan sesuatu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita kurang pandai, mungkin kita tidak tahu cara betul untuk belajar. Mintalah kepada Allah dan insya-Allah Allah mampu menunjukkan kita jalan yang sebenar. Berikanlah usaha yang terbaik supaya kita dapat membalas jasa-jasa guru yang telah berkorban, jasa-jasa ibu bapa kita yang bekerja siang dan malam bagi memastikan anak-anaknya, mereka, kita di sini sentiasa sihat dan mendapat pelajaran yang sepatutnya. Akhir kata, saya memohon agar ibu bapa dan guru-guru sentiasa mendoakan kami supaya dipermudahkan segala urusan, diberi ketenangan hati, diberikan dan mencapai kejayaan yang cemerlang dalam SPM 2025. Jadi sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Firas Farhan bin Zamri atas ucapan beliau. Hormati, majlis diteruskan lagi dengan mendengar ucapan daripada wakil ibu bapa. Penglibatan, sokongan dan perhatian ibu bapa terhadap perjalanan kejayaan pelajar tingkatan 5 khususnya batch audacious ini memang tidak dinafikan lagi. Maka tanpa membuang masa, pihak majlis menjemput Encik Muhammad Syukri bin Saad untuk menyampaikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh dengar ke suara saya? Alhamdulillah. Jadi pertama sekali terima kasih kepada anak kanda pengerusi majlis pada hari ini, yang berusaha, Cik Muhammad Firdaus bin Abdul Razak, Pengetua Maktab Rendah Sains Semara Sungai Besar MRSM Subes, yang dihormati Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Ishaq, Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar, Encik Faizal Hamid, Timbalan Pengetua Kemahiran Akademik, Puan Helwa Fatih Hazri, Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat, Teacher Nurliana Marisa binti Ismail, iaitu selaku penasihat bagi program Gemilang Subet SPM 2025, barisan ketua-ketua jabatan, ketua warden, guru-guru kaunselor, barisan guru-guru, murabbi, pendidik yang dikasihi, juga para ibu bapa yang turut hadir secara dalam talian pada majlis pada pagi ini. Seterusnya anak kesayangan anak-anak kesayangan kami lah, okey, batch audacious ataupun batch 08 ni, yang merupakan calon SPM 2025. Pertama sekali, alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan rahmat serta kasih sayangnya. Okey, kita dapat berkumpul pada pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, walaupun untuk menjadi saksilah restu dan juga doa kita semua untuk anak-anak yang melangkah ke medan perjuangan yang sebenar tak lama lagi, iaitu pada hari Isnin nanti insya-Allah bermula perjuangan mereka. Jadi walaupun kita kata kita merancang, Allah juga yang merancang. Kita merancang sepatutnya ibu bapa turut berada di dalam pusat Islam pada hari ini, namun perancangan Allah tu kita kata lebih baik. Jadi kita redha, kita tidak dapat bersama dengan anak-anak, dengan guru-guru pada pagi ini. Tapi walau bagaimanapun, saya rasa kita dapat berkumpul secara online ni pun alhamdulillah. Kita dapat juga melihat walaupun jauh, tetapi anak-anak sentiasa dekat di hati para ibu bapa sekalian. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan MRSM Subes di atas ruang dan juga peluang yang diberikan untuk saya mewakili ibu bapa batch audacious untuk menyampaikan sepatah dua kata ataupun sedikit amanat lah buat anak-anak. Okey, walaupun jauh, mungkin kata hari ini ataupun pesanan yang ingin disampaikan pada hari ini boleh memotivasikan anak-anak semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak audacious yang saya kasihi sekalian, okey. Jadi sebelum kita ni, ini pesanan daripada juga ibu bapa untuk kita tahu, kita semua sedia maklum, masa yang ada ni begitu singkat lah. Maksudnya untuk medan perang tu dah tak jauh dah. So anak-anak, ini just pesanan jugalah untuk anak-anak yang mengambil SPM ni. Dah dekat masa yang ada ni, kita kena guna semaksimum yang mungkin. Jadi tak boleh lagi lah, walaupun sesaat, okey, seminit ke sejam ke, ia sangat-sangat berharga lah.
So kalau masih ada lagi, sebelum ni saya pernah berpesan yang tertidur tu kena bangun dah tak boleh dah. Dah tak boleh sebab apa? Kalau kita leka hari ini, inilah hari-hari yang kita kenang nanti. Sebab apa? Peluang dia tak datang dua kali anak-anak. Okey, yang datang dua kali itu adalah penyesalan. Peluang dia datang sekali je nak ambil SPM. Jadi bila kita tak cemerlang dalam SPM, kita akan datang dengan episod penyesalan yang berkali-kali. Kalau aku buat hari itu lebih baik kan boleh. Kalau itulah penyesalan lah kita katakan. So gunakan masa yang ada ni. Kalau boleh saya nak pesan yang paling penting, ini pesanan daripada ibu ayah semua yang mana mengkehendaki kita fokus. Kalau boleh ruang masa yang tinggal ni, tinggalkan sekejap gadget yang ada di tangan yang kalau kata guna untuk ke arah kebaikan tu tak apalah, peganglah. Tapi kalau guna ke arah yang bukan ke arah kebaikan tu, kalau boleh letak dulu, lupakan seketika. Ada sebulan lebih je ni nak berjuang di medan perang ni. Selepas 23 Disember nanti kita ada masa cuti panjang, bersenang-lenang di rumah tu, gunakan pada masa tu. Okey, yang kedua, anak-anak yang saya kasihi sekalian, ini untuk pesanan khususlah untuk anak-anak. Okey, ilmu ni, okey, ilmu tanpa berkat ataupun tak ada keberkatan dalam ilmu tu, dia tak akan kekal lama. Jadi hari ini sempena penganjuran majlis restu ilmu ni, kalau boleh apa yang tersimpan di dalam hati hari ini, kalau ada ada yang tak kenalah yang terbuku di hati tu, luahkan. Kalau boleh carilah guru-guru hari ini. Okey, kalau selepas ini mungkin boleh telefon mak ayah, okey, untuk mohon restu. Sebab apa penting? Ini sangat-sangat penting. Walaupun kita pandai sekalipun, tapi tanpa restu ibu ayah, tanpa restu guru-guru, ilmu tu tak berkat, kan? Okey, jadi saya minta anak-anak selepas sini, mungkin petang nanti ke lepas mayang nanti, boleh call anak-anak. Lepas ni nak jumpa cikgu kan? Okey, minta maaf, minta keberkatan ilmu, minta cikgu-cikgu, ibu bapa untuk doakan supaya anak-anak berjaya. InsyaAllah ibu ayah ni dia tak ada simpan apa-apa. Walaupun kadang-kadang anak-anak tak dengar cakap tu, dia marah pada ketika itu je lah. Saya rasa itu juga cikgu-cikgu kita. Marah bukannya marah tanda sayang. Bukan marah tu sebab menyimpan dendam dan sebagainya. Okey, jadi saya rasa itu antara nasihat yang penting jugalah untuk anak-anak. Okey, yang seterusnya, okey, saya lajukan sikit lah. Okey, bayangkan, okey, cuba bayangkanlah diri kita hari ini dengan 5 tahun yang akan datang. Saya rasa motivator semua dah cakap dah benda ni, tapi hari ini itu suara daripada motivator. Ini mungkin saya mewakili ibu bapa ayah sekalian untuk remind lagi sekali. Okey, sebab apa? Kalau kita nak capai cita-cita kita yang 5-10 tahun akan datang, sebenarnya permulaannya di sini. Walaupun kadang-kadang ada yang mengatakan orang yang tak cemerlang di SPM ni pun boleh berjaya, tapi jalannya lebih berliku. Macam kita naik kereta lah, kita nak pergi ke Subes ni, dia ada banyak pilihan jalan sebenarnya. Adakah kita nak ikut Felda Soeharto tu, ataupun kita nak ikut highway? Dia banyak pilihan. Jadi semua orang boleh berjaya. Mungkin laluan tu lah, ada orang suka memilih highway. Ini highway jugalah. Kalau kita cemerlang dalam SPM ni, dia sebenarnya highway lah untuk kita sampai dengan lebih cepat berbanding orang yang menggunakan jalan lama. Itulah. So tak perlu tunggu esok lah. So kita cuba sebaik mungkin untuk berjaya hari ini. Yang seterusnya, pesanan untuk anak-anak, ini sangat-sangat penting. Okey, sebab apa? Kejayaan yang kita dah buat latihan, kita dah masuk pelbagai kelas yang cikgu-cikgu yang dah sediakan tu, tapi jangan lupa solat. Okey, solat dan juga doa. Sebab apa anak-anak? Solat ni sangat penting. Kita tidur lewat macam mana pun, tak nak kita kena bangun awal. Jadi biasakan diri solat jemaah di surau. Itu sangat-sangat penting. Hari-hari, tak apalah tidur pukul 2, pukul 3, tapi macam mana pun waktu subuh kita dah ada di surau. Dia lain. Surau mungkin boleh buat surau di dalam bilik kan. Ada saya tak ingat apa term dia tu.
berjemaah juga, tapi berjemaah di bilik dia lain. Di jemaah di surau tu lain, di pusat Islam tu lain, di masjid lain. Itu saya rasa saya perlu terangkan sebab anak-anak semua dah belajar semua benda ni. Cuma saya nak remind kat sini, solat jangan tinggal. Kalau kita rasa down, pergilah surau tu, pergilah pusat Islam, solat sunat dan sebagainya, mohon dengan Allah. Dan setiap kali habis belajar tu, sebelum balik bilik ke, solat dulu. Solat 2 rakaat. Mohon agar apa ilmu yang anak-anak belajar dengan cikgu tadi masuk ke dalam otak, melekat sehingga hari peperiksaan kita luahkan dalam kertas tu. Okey, yang terakhirnya sedikit peranan untuk menjaga kesihatan lah. Dan musim-musim pelbagai wabak ni, anak-anak sendiri pun sedar pada tahun 2020 yang mana anak-anak nak ambil UPSR pada ketika itu, tapi tak boleh dan terus dibatalkan sehinggalah ini adalah peperiksaan yang terbesar disebabkan pada ketika itu adalah wabak COVID. Sekarang pula adalah wabak itu influenza. So kita hidup dalam keadaan berwabak ini, jadi kita kena jaga kesihatan, jaga kebersihan, juga jaga emosi. So kalau stres, kat mana kita nak mengadu? Ke Allah Subhanahu Wa Taala. So pergilah ke pusat Islam tu, solat 2 rakaat. Saya tak perlu pesan kau buka Quran sebab anak-anak semua ulul albab kan, semua baca Quran. Okey, bacalah Quran itu. Okey, jadi itu sedikit pesanan lah saya mewakili para ibu bapa sebab kita nak jumpa tak boleh hari ni kan. So pesanan dari jauh. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada pagi ini mewakili ibu bapa, saya ingin mengucapkan jutaan ataupun bilion ribuan terima kasih penghargaan kepada barisan guru, okey, terutamanya barisan pengurusan SUBES, seluruh kaki tangan SUBES atas ilmu, atas bimbingan, kasih sayang kepada anak-anak kami ni sejak hari pertama mereka melangkah masuk ke dalam kawasan SUBES tu, daripada postguard tu, hari pertama tu 7 April 2021 kalau saya tak salah. Okay, hinggalah ke saat genting menjelang SPM hari ini. Jadi di kesempatan ini juga dah macam nak raya pula kan, saya mewakili ibu bapa Audacious ni nak memohon maaf kepada guru-guru kaki tangan pengurusan SUBES ni. Mungkin ada anak-anak kami ni yang melakukan kelakuan ataupun ada kelakuan yang tidak disenangi, yang menyinggung perasaan guru-guru semua, menyinggung perasaan pengurusan dan sebagainya. Nak mohon maaf. InsyaAllah mereka ni akan membuktikan sesuatu, nanti kita sama-sama doakan insyaAllah. Jadi setiap tenaga atau setiap nasihat, teguran, pengorbanan masa tenaga tu kami sangat-sangat hargai sebab kami memang berharap lah, sebab kami jauh kan. Jadi yang dekat dengan anak-anak kami ni adalah cikgu-cikgu lah. Okey, jadi saya tak lupa jugalah nak ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh ibu bapa batch Audacious ni yang tak jemu memberi sokongan kepada setiap program yang dianjurkan oleh pihak maktab, okey, mahupun yang dianjurkan oleh pihak AJK PSG ni. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyaklah kepada AJK PSG, iaitu Parent Support Group Audacious, yang diketuai oleh Encik Ashraf lah. Saya ni orang backup belakang lah. Kami dalam grup tu lebih kurang ada 14 orang, yang mana mereka ni tak kering-kering idea, orang kata. Bangun tidur je ada idea, kita nak buat ni, kita nak buat ni. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada AJK PSG Audacious, juga ibu bapa yang support apa saja program yang kita buat. Sebut saja nak buat program, datang je kan. Support tu sangat-sangat rasa macam ya Allah, saya macam saya nak maklumkanlah untuk anak-anak Audacious, ibu bapa anda ni sangat-sangat hebat. Sebab apa? Kalau buka saja tabung tak sempat buka WhatsApp dah penuh. Berebut-rebut sampai kami ni pihak AJK pula yang pening kan. Semua nak support. Itu yang kita nak kata. Sebut saja anak-anak lapar tak boleh, mak ayah ni tak boleh dengan anak-anak lapar ni hantar bekalan makanan. Sebut saja apa lagi, kita akan buat macam-macam lah. Kalau ada saya rasa ada yang sedar dan tak sedar, anak-anak terima tu insya-Allah macam-macam lagi. Jadi itu antara sumbangan-sumbangan yang kita ibu bapa daripada jauh ni yang boleh support lah untuk anak-anak dan juga untuk guru-guru. Sedikit sumbangan itu yang kita ni. Jadi saya rasa saya sebut semua dah kot. Kalau ada terlupa tu saya mohon maaf mewakili ibu bapa. Sekali lagi anak-anak batch Audacious, okey, kami ni para ibu bapa
sentiasa berdiri, okey, bukan sekadar nak bagi semangat tapi juga untuk menzahirkan kasih sayang dan doa kami. Ketahuilah kami ni memang bangga dengan anak-anak semua, okey, segala usaha, segala pengorbanan mulai hari ini, langkahlah dengan penuh keyakinan kami semua merestui anda semua, okey, untuk anak-anak, bawa restu ibu ayah, bawa keberkatan ilmu guru tu, dan yakinlah setiap titisan air mata dan penat lelah yang kamu ni tidak akan sia-siakan. Ingat balik pengorbanan ibu ayah, macam adik Firas cakap tadi lah, ingat balik semua ibu ayah ni ada cerita pengorbanannya yang tersendiri nak melihat anak-anaknya berjaya. Jadi inilah peluang anak-anak untuk buktikan kepada ibu ayah semua, inilah peluang yang terbaik saya rasa. Jadi saya nak pantun sikit lah. Gunung yang tinggi sama didaki, lautan luas sama direnangi. Anak-anak ambisius, teruslah berlari, buktikan anda permata yang dicari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada pengerusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sini sikitlah, I'm horizontally challenged. Okay. Yang saya hormati Tuan Pengetua, Syekh Muhammad Firdaus bin Abdul Razak, barisan timbalan-timbalan pengetua, ketua-ketua jabatan, rakan-rakan guru, Muafakat Amarisam Sungai Besar, ibu ayah audacious, and anak-anak sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah. So audacious anak-anak yang saya sayangi, we are now at the beginning of war. Hari yang kita tunggu kian tiba, kan? And what we've been through before were battles, tasks, and it was fought in trenches with weapons, honed particularly for this upcoming war. Inshallah, victory is near. And I have the audacity to say that with the utmost conviction. So apabila ada orang tanya pada saya, agak-agak ranking SPM dapat nombor berapa? Saya sentiasa jawab top 10. Tapi sekarang, when we are getting nearer, jawapan saya bertukar. I would say top 5. Okay, insyaAllah, top 5. So why the change in numbers? Sebab anak-anak, you have all the support you need. So selepas ni, ucapkan terima kasih anda kepada, first, your friends. Why? Because they are the people closest to you here. They are the ones who make being here worthwhile. So to my generals, Firas, Aimi, thank you for guiding and managing your batchmates. I know it's not easy. Next, to my academicians, Awal, Ashraf, Ritz, thank you for sharing knowledge with your friends. Okay, seterusnya ucapkan terima kasih anda kepada pihak pengurusan serta semua warga maktab yang sentiasa menyokong program PJS tingkatan 5. Apa-apa program that we have outlined, it's always a yes from them. Without which, nothing would be realised. If you perasan, tahun ni 2 kali you barbecue, kan? Sebab ayah anda pengetua nak 2 kali barbecue. For you to eat sedap-sedap. Okay. Seterusnya, ucapkan terima kasih anda kepada your teachers. Pagi, petang, malam, online, offline, cuti, bila-bila masa and kat mana-mana sahaja. And not just the teachers who teach you in Form 5, but also cikgu-cikgu yang tak mengajar anda tapi terlibat dalam hidup anda secara langsung atau tak langsung. Your homeroom teacher.